Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahman. Assalamualaikum. Saya Aidil Muaz dari Sky Channel SK Islah. Hari ini Sekolah Kebangsaan Islah telah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 2025. Jom sama-sama kita hayati. Majlis Khatam Al-Quran ini diadakan sebagai tanda kesyukuran atas usaha dan kejayaan murid tahun 6 yang telah menghabiskan bacaan Al-Quran. Selain itu, majlis ini juga memberi peluang untuk kita menghayati nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Akhir kata, ketika seseorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya sebanyak 60,000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sekian dulu dari saya, Aidil Muaz. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.